Assalamualaikum semua. Aku nak kongsi satu pengalaman pelik yang terjadi pada kawan aku malam tu. Bayangkan ni, malam tu jalan sunyi. Lampu jalan pun ada yang tak hidup. Kawan aku tengah drive, tiba-tiba motor yang dia bawa tu terasa berat. Macam ada yang duduk atasnya. Padahal dia seorang. Dia perasan ada seorang penumpang perempuan berdiri tepi jalan. Kau nak ikut mana?" tanya dia, rasa pelik. Tapi sebelum sempat perempuan tu jawab, motor dia tiba-tiba hidup sendiri, tanpa dia tekan starter. Lampu depan menyala terang. Hati dia terus rasa tak tenang. Yang paling pelik, perempuan tu senyum, tapi tak ada bunyi suara langsung. Dia cuma angguk-angguk, macam suruh kawan aku ikut. Dan masa dia nak berhenti tanya, perempuan tu hilang begitu saja. Tapi bau bunga busuk entah dari mana terasa kuat. Kawan aku mula rasa ada sesuatu yang tak kena, tapi dia teruskan perjalanan. Tapi aku nak tanya korang, kalau korang tempat dia, korang berani teruskan atau berhenti? Malam itu, kawan aku sebenarnya cuma nak hantar penumpang terakhir dari bandar ke kampung kecil di Selangor. Jalan kampung tu sunyi, lampu jalan jarang-jarang, dan pokok-pokok tinggi di sebelah kiri dan kanan seolah-olah menutup langit, menimbulkan bayang-bayang gelap yang bergerak perlahan bila angin meniup daun-daun kering. Suasana nampak biasa, tapi sesuatu mula rasa pelik sejak dia mula masuk jalan tu. Dia perasan suhu malam tu tiba-tiba turun mendadak. Angin malam yang biasanya cuma sejuk ringan, malam itu terasa menusuk kulit, sejuk sampai ke tulang. Rasanya macam ada yang meniup tepat ke muka dia. Dia cuba geleng kepala, cuba fikir mungkin sebab dia terlalu letih. Tapi bau yang datang, bau anyir pelik, campuran logam berkarat dengan tanah basah, membuatkan dia terhenti sekejap, menelan air liur dengan susah payah. Motor yang dia bawa pun rasa pelik. Kadang-kadang lampu depan tiba-tiba malap, kemudian terang semula bila dia tekan brek. Suara enjin motor pula ada kalanya macam menghembus perlahan, seolah-olah ada yang mengawasi dari belakang, walaupun dia seorang saja di jalan itu. Dia pandang tepi jalan beberapa kali, rasa macam ada bayang-bayang bergerak cepat di antara pokok. Tapi bila cuba fokus, kosong. Hanya gelap dan angin yang bergesel pada daun-daun. Dia cuba tenangkan diri. Mesti fetik. Banyak sangat cerita seram aku baca hari ni, kata dia sendiri. Tapi rasa pelik tu makin kuat bila motor dia berhenti sendiri di satu simpang yang gelap. Dia cuba hidupkan balik motor, tekan starter, tapi tak berfungsi. Hanya bunyi klik, klik, klik yang membuatkan jantung dia berdekup laju. Diangkat kepala perlahan dan di tepi jalan yang gelap tu, kelihatan siluet seorang perempuan berdiri jauh sikit. Perempuan itu berdiri macam biasa saja, tapi rambut panjang dia terurai, tertiup angin malam. Kawan aku cuba bercakap, tapi tak keluar suara. Mulut dia bergerak, tapi tak ada bunyi. Dalam sekejap, motor dia hidup sendiri. Dia tak tekan apa-apa. Enjin menyala, lampu depan terang. Perempuan tu hilang. Tapi bau bunga busuk yang menusuk hidung dia makin kuat. Dia rasa jantung dia macam nak berhenti dan peluh dingin mula menitis di dahi. Yang paling pelik, telefon dia tiba-tiba tak berfungsi. Signal hilang, lampu latar skrin malap, seolah-olah segala sambungan kepada dunia luar terputus. Kawan aku tahu, dia cuma ada dua pilihan, teruskan jalan ke depan atau berhenti di simpang sunyi itu. Dan saat dia nak buat keputusan, terdengar suara perlahan dari belakang telinga dia. "Jangan berhenti, ikut aku." Dia menelan air liur, tangan memegang handle motor sampai pegal. Perlahan-lahan, dia teruskan perjalanan. Setiap kali motor bergerak, dia masih rasa sesuatu berat di belakangnya, macam ada yang menumpang, walaupun bila dia toleh, kosong. Angin malam semakin kencang. Daun-daun bergesel di tepi jalan, macam ada tangan yang menyapu di kulitnya. Bau bunga busuk itu terus menghantui, seolah-olah mengikut setiap hembusan nafasnya. Setiap bunyi di sekeliling, bunyi ranting patah, suara burung malam, semua terasa pelik. Motor yang sepatutnya berjalan lancar, kadang-kadang terasa berat. Suspensi belakang turun sendiri. Dia cuba menenangkan diri, tapi setiap kali pandang cermin sisi, rasa macam ada bayang yang duduk diam di belakang, menunggu dia buat satu kesilapan. Malam itu, perjalanan yang sepatutnya biasa mula berubah. Setiap simpang, setiap pokok, setiap bayang, ada rasa yang tak kena. Kawan aku tahu, ini bukan fetik biasa. Ini lain, sesuatu sedang menunggu dan malam itu baru permulaan.
Kawan aku teruskan perjalanan tanpa berani toleh belakang. Suara yang tadi kedengaran dekat dengan telinga dia masih bergema di fikiran, tapi dia cuba yakinkan diri itu cuma halusinasi akibat penat dan gelap malam. Jalan kampung tu semakin dalam, semakin sunyi dan lampu jalan makin jarang, sehingga kadang-kadang hanya bayang-bayang pokok tinggi yang menyapu permukaan jalan yang retak. Bunyi enjin motor dia yang monoton jadi satu-satunya teman dalam keheningan malam itu. Tapi, setiap getaran dan bunyi enjin pun terasa aneh, seperti ada sesuatu yang ikut mengawasi dari belakang. Tak lama kemudian, satu bunyi lain mula kedengaran. Bunyi langkah kaki, perlahan, seret, terdengar dari belakang. Pada mulanya dia fikir mungkin ranting pokok jatuh atau haiwan kecil, tapi bunyi itu konsisten dan tepat, mengikut irama pergerakan motor dia. Setiap kali dia memperlahankan motor, bunyi itu makin jelas. Setiap kali dia menambah kelajuan, bunyi itu ikut sama. Nafas dia makin tersekat, tangan menggenggam handle motor kuat-kuat. Cuba tenangkan diri. Jangan panik, jangan fikir benda pelik. Tiba-tiba, dia rasa satu hembusan nafas sejuk menusuk ke telinga kiri dia. Sejuk yang bukan sejuk biasa, macam ada seseorang duduk betul-betul di belakang dia. Jantung dia berdegup biaju, tangan menggigil, tapi motor tetap bergerak. Dalam masa yang sama, dia sempat pandang ke cermin sisi motor. Ada bayang, samar tapi cukup jelas untuk buat dia beku sekejap. Bayang kepala seseorang tepat di belakang dia. Dia tak berani menoleh. Dia cuma pandang cermin tu lama-lama, menahan nafas. Bayang itu bergerak perlahan, seolah-olah kepala tu sedang mendekat ke bahu dia. Motor terasa makin berat, suspensi belakang turun sedikit, membuatkan tangan dia terasa penat menahan beban yang tak nyata itu. Dia cuba bersuara, "Siapa?" Tapi tiada jawapan, hanya bunyi nafas perlahan di telinga dia, bercampur dengan bau bunga busuk yang makin kuat dan menusuk hidung. Rasa doya mula datang, perut dia bergegar dan kepala berdenyut-denyut. Dia cuba baca doa yang dia ingat, hati dia berdegup kencang, suara dia sendiri pun seakan tersekat, tak keluar dengan betul. Dan tiba-tiba, cermin sisi motor retak sedikit. Crack! Bunyi itu terlalu jelas. Dia tersentak, retakan muncul sendiri tanpa sebab. Dalam retakan kecil tu, dia nampak satu mata. Mata yang menatap dia dari belakang, tajam, kosong, seakan menembusi fikiran dia. Dia tak tunggu lama. Kawan aku tekan minyak sekuat hati. Dia tak peduli jalan berlubang atau selekoh tajam. Dia cuma nak keluar dari jalan tu secepat mungkin. Tapi peliknya, setiap kali dia fikir dia dah jauh, jalan tu tetap tak habis-habis. Pokok yang sama, simpang yang sama, bayang-bayang yang sama. Seolah-olah dia berpusing di tempat yang sama, terperangkap dalam satu lingkaran gelap. Suara tadi muncul lagi, lebih jelas kali ini. Betul-betul di belakang dia, dekat telinga dia. Lembut tapi cukup untuk membuat dia menggigil. "Jangan laju sangat." Suara perempuan itu lembut tapi mengancam. Pada saat itu, kawan aku yakin dia memang tak bersendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang ikut dia, mengawal pergerakan dia, memerhati setiap langkah dia. Motor terasa berat, jantung dia berdegup kencang dan angin malam yang sebelumnya sejuk biasa kini menusuk seperti ribut yang tak kelihatan. Bau bunga busuk makin kuat, menusuk ke dalam hidung, melekat di baju, seolah-olah satu kehadiran yang tak nampak tapi nyata, benar-benar ada di belakang dia. Setiap kilometer yang dilalui, rasa pelik itu makin memuncak. Bunyi langkah itu tetap ada, kadang-kadang berhenti sekejap bila dia laju, tapi mula semula bila dia menurunkan kelajuan. Bayang di cermin sisi makin jelas, kadang-kadang kelihatan seperti gerakan rambut yang tertiup angin, walaupun tiada angin yang kuat. Hati dia mula panik, kepala berdenyut, tangan menggigil, tapi dia tak berani memberhentikan motor. Dia cuma teruskan perjalanan, berharap dapat keluar dari lingkaran gelap tu. Tapi satu perkara yang dia tahu, sesuatu sedang mengikuti dia, dan malam itu baru saja bermulaan. Kawan aku mula panik betul-betul. Dia cuba cari simpang keluar, cuba ikut jalan lain. Tapi peliknya, jalan tu tak berubah. Pokok yang sama berdiri tegak di kiri dan kanan, bayang-bayangnya menari perlahan di tiup angin malam, dan tiang lampu yang retak-retak muncul berulang kali. Bahkan satu papan tanda lama yang dia nampak tadi muncul semula di depan dia, seolah-olah memutar semula perjalanan dia. Dia telan air liur, tangan masih menggenggam handle motor dengan kuat, dan nafas dia tak teratur langsung. "Ini tak betul," dia bisik perlahan pada diri sendiri. Cuba menenangkan jantung yang berdegup laju. Tapi tak sempat dia fikir panjang, motor tiba-tiba mati lagi. Kali ini terus senyap. Tiada bunyi enjin, tiada cahaya lampu depan. Gelap sepenuhnya. Hanya cahaya bulan sama-sama temani dia, menembus sela-sela pokok tinggi di tepi jalan. Rasa sunyi yang menekan itu semakin terasa, seperti malam itu menelan segala bunyi. Kecuali satu yang membuatkan darah dia beku.
Bunyi langkah kaki tadi kembali. Perlahan. Seret, seret, seret. Kali ini lebih dekat. Dia tak bergerak. Badan dia kaku. Tangan masih menggenggam handle motor. Tapi setiap jari terasa kebas. Perlahan-lahan, dia rasa sesuatu menyentuh bahu dia. Sentuhan itu sejuk, keras dan tidak hidup. Dia menelan ludah, cuba kawal nafas yang tersekat. Tapi jantung terasa mahu melompat keluar dari dada. Dia tak berani menoleh. Hanya dari hujung mata dia nampak bayang di tanah. Bayang 2 orang. Padahal dia seorang saja. Bayang kedua itu berdiri sangat dekat dengan dia. Kepala sedikit condong ke arah dia, seolah-olah sedang memerhati setiap pergerakan dia. Satu rasa menekan datang. Tak tertahan. Tubuh dia seakan lumpuh, tapi minda dia sedar sepenuhnya. Dan tiba-tiba, bayang itu bergerak sendiri. Tanpa tubuh, tanpa kaki. Cuma bayang di tanah, bergerak perlahan ke arah dia. Kawan aku tersentak, panik. Dan tanpa fikir panjang, dia melompat turun dari motor. Nafas dia laju, dada berdegup tak menentu. Dia cuba hidupkan motor semula. Tapi tak boleh. Starter tak berfungsi. Lampu motor masih padam. Hanya bulan yang sama menerangi jalan sunyi itu. Dalam keadaan panik tu dia terdengar suara lagi. Dekat sangat. Betul-betul di belakang tengkuk dia. "Kau nampak aku kan?" Suara perempuan itu lembut, tapi jelas mengancam. Hati dia hampir berhenti. Dia cuba pusing perlahan. Dan untuk pertama kali, dia nampak sesuatu di belakang dia. Seorang perempuan berdiri diam, tak bergerak. Rambut panjang menutupi muka. Baju lusuh, basah. Seperti baru keluar dari hujan atau sesuatu yang lebih gelap lagi. Kawan aku menelan air liur. Tubuh masih menggigil. Perlahan-lahan perempuan itu mengangkat kepala. Tapi sebelum muka dia jelas, lampu motor tiba-tiba menyala sendiri. Terang. Terlalu terang sehingga membuat dia menutup mata sekejap. Dan bila dia buka semula, perempuan itu hilang. Sekelip mata. Kawan aku termanggu. Nafas masih laju. Tangan masih menggenggam motor yang tiba-tiba hidup semula. Seolah-olah motor tak pernah rusak. Tapi bila dia pandang cermin sisi, bayang itu masih ada. Duduk diam di belakang dia. Dan kali ini, jelas. Seolah-olah memang menumpang. Hati dia berdegup laju. Tangan semakin basah dengan peluh. Angin malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Daun-daun bergeser di pokok. Bunyi ranting patah. Dan angin seolah-olah datang dari belakang. Dari arah bayang itu, motor bergerak perlahan. Tapi setiap simpang yang dilalui, masih kelihatan sama. Jalan terasa tak berkesudahan. Rasa menekan di belakang bahu dia tak hilang. Bau bunga busuk makin menusuk hidung. Mencengkam minda. Dia sedar satu perkara. Ini bukan fetik biasa. Ini bukan halusinasi. Ada sesuatu atau seseorang yang memang ikut dia, mengawal setiap gerakan dia, menunggu dia membuat satu kesilapan. Malam itu, perjalanan dia baru saja bermula dan kengerian sebenar masih belum muncul. Kawan aku pegang handle motor sekuat tenaga. Tangan dia dah mula menggigil. Peluh dingin menitis di dahi dan telinga. Jantung dia berdegup laju, tak terkawal. Setiap bunyi malam seolah-olah bergema di kepala dia. Walaupun motor dah hidup semula, dia tahu sesuatu masih ada di belakang dia. Sesuatu yang tidak boleh dilihat secara jelas, tapi terasa berat menekan bahu dan belakang badan dia. Dia tak berani menoleh, hanya pandangan cermin sisi yang menjadi saksi. Bayang perempuan itu jelas duduk di belakang. Kepala tunduk, rambut panjang menutup muka, tak bergerak langsung. Motor terasa semakin berat. Setiap kali dia tekan minyak, rasa macam ada yang menarik dia ke belakang, menahan dia untuk bergerak bebas. Hawa dingin malam menusuk ke tulang, tapi kali ini bukan angin biasa. Sejuk yang menusuk, tajam dan tak wajar. Dan tiba-tiba, dia rasa satu tangan menyentuh bahu dia. Perlahan, sejuk, jari-jari itu mencengkam sedikit demi sedikit. Nafas dia tersangkut, dada berdegup kencang. Jangan pusing, suara itu muncul lagi, dekat sangat, betul-betul di tepi telinga kanan dia kali ini. Suara perempuan itu lembut tapi menakutkan, seakan-akan memaksa. Kawan aku pejam mata sekejap, cuba kumpul keberanian, tapi badan dia langsung tak boleh bergerak seperti biasa. Tubuh dia keras, kaki terasa berat, tangan yang memegang handle seakan ditarik ke bawah. Tanpa disedari, tangan itu bergerak naik dari bahu ke leher, perlahan, seolah-olah sedang mengukur sesuatu, memeriksa dia. Kawan aku tersentak, menjerit kecil, suara nyaring tapi tak berkuasa menembusi keheningan malam. "Cukup," jerit dia, tapi bukan siapa pun yang menjawab, hanya angin yang berdesir di antara pokok-pokok. Secara spontan, dia memutar kepala juga, walaupun takut gila. Dan masa itu, dia nampak muka perempuan itu. Pucat, mata terbuka luas, terlalu luas sehingga hampir menembusi fikiran. Senyuman dia
tak normal. Terbuka perlahan, menampakkan gigi hitam dan basah yang seolah-olah belum dibersihkan bertahun-tahun. Kawan aku hampir hilang kawalan motor. Peluh dingin mengalir di seluruh tubuh. Tangannya memegang handle menggigil. Perempuan itu mendekat lagi. Muka dia hanya beberapa inci dari pipi kawan aku. Nafas dia sejuk menusuk. Bau bunga busuk dan tanah lembap bercampur di udara. Perlahan-lahan, dia berbisik dengan suara yang tajam tapi perlahan. Kau dah ambil aku. Kau kena hantar sampai habis. Motor tiba-tiba memecut sendiri. Tanpa dia tekan minyak. Angin kuat menampar muka dia. Rambut dia berkibaran. Jalan di depan menjadi kabur. Seperti dilitupi kabus tebal. Dia cuba tarik brek. Tak berfungsi. Motor terus meluncur laju, seolah-olah ada tangan gaib mengawal dari belakang. Dan perempuan itu masih ada, masih dekat, masih menatap dia, masih memerhati setiap gerakan dia. Setiap kali motor meluncur, senyuman itu muncul sekejap, kemudian hilang, berganti dengan wajah pucat yang kosong. Dia cuba menoleh sekali lagi, tapi mata dia hanya dapat melihat rambut yang menutupi muka. Sedikit cahaya dari lampu motor menampakkan gerakan halus tubuh perempuan itu. Dan kali ini, dia ketawa perlahan. Ketawa yang menusuk telinga. Bukan ketawa manusia biasa, tapi ketawa yang menggigilkan tulang belakang, seakan-akan memanipulasi setiap sel dalam tubuh dia. Kawan aku cuba memperlahankan motor, tapi seperti dilawan kuasa lain, motor terus meluncur laju. Jalan yang dia kenal sebelum ini terasa pelik, berliku dan seakan-akan berubah sendiri. Bayang-bayang pokok menari dengan lebih gelap, angin bertiup lebih kencang, dan bau bunga busuk yang sebelumnya samar, kini memenuhi setiap ruang udara. Dia sedar satu perkara menakutkan. Ini bukan sekadar gangguan, sesuatu yang hidup atau mungkin tidak hidup, sedang menumpang di belakang motor dia, mengawal perjalanan dia, dan malam itu belum berakhir. Motor tu akhirnya berhenti secara mengejut. Kawan aku hampir tercampak ke depan. Tangan dia masih menggenggam handle motor, tapi tubuh dia terguncang, nafas tak terkawal dan dada berdegup kencang. Dia tunduk perlahan, cuba tarik nafas panjang, tapi sejuk yang menusuk tulang dan bau bunga busuk yang kuat membuat dia tersedak sedikit. Dia angkat kepala, mata melilau memerhati kawasan sekeliling dan perasan sesuatu yang membuat darah dia sejuk. Dia dah sampai di satu kawasan yang dia tak pernah nampak sebelum ni. Jalan sunyi, berdebu dan berliku-liku seperti tak pernah dilalui. Beberapa rumah lama berdiri di tepi, tapi semua gelap, tingkap pecah dan pintu terkapai-kapai. Nampak seperti tak berpenghuni bertahun-tahun, tapi ada satu perkara yang buat bulu roma dia meremang. Rumah-rumah tu kelihatan menunggu sesuatu atau seseorang yang masuk ke dalamnya. Di hujung jalan, ada satu rumah kayu yang pintunya terbuka sedikit. Hanya cahaya bulan yang menerangi sedikit pintu itu, tapi bayangan gelap di sekelilingnya buatkan rumah tu kelihatan hidup. Motor mati sendiri. Kali ni terus mati. Tiada bunyi enjin, tiada cahaya, hanya angin malam yang menderu perlahan di antara pokok. Dan perempuan tu dah tak ada di belakang motor. Hati kawan aku berdebar, tapi satu rasa pelik mula muncul. Dia rasa ada sesuatu yang menarik dia ke rumah itu. Satu tarikan halus tapi memaksa, seolah-olah malam itu sendiri menolak dia ke pintu rumah kayu tu. Dia turun perlahan-lahan, kaki dia lemah, lutut bergetar, tangan masih menggenggam helmet sambil memandang ke arah pintu. Langkah dia bergerak sendiri, 1, 2, makin dekat, seolah-olah tubuh dia tidak lagi sepenuhnya di bawah kawalan dia sendiri. Bau bunga busuk tu datang lagi, lebih kuat, menusuk ke hidung sampai membuat dia hampir muntah. Dia berhenti di depan pintu, sunyi, gelap, hanya angin malam yang menyejukkan kulit, tapi dari dalam terdengar suara, perlahan, sayup, seperti tangisan seorang manusia, atau mungkin bukan manusia. Hati dia berdegup kencang, tangan menggigil memegang pintu. Dia tarik nafas, cuba kawal perasaan takut dan tolak pintu perlahan. Kririk, bunyi pintu terbuka bergema di ruang sunyi. Dalam rumah gelap, hanya ada satu cahaya lampu minyak di sudut, berkelip-kelip, seakan menunggu dia. Dan di tengah ruang tamu, ada satu tubuh terbaring, ditutup kain putih. Kawan aku membeku, mata dia terpaku. Dia kenal kain itu, kain penutup jenazah. Rasa sejuk menjalar ke seluruh badan. Perlahan-lahan, tubuh yang ditutup itu bergerak sedikit. Kain putih naik turun, seolah-olah masih bernafas. Kawan aku undur setapak, tangan menggenggam handle motor yang masih berada di tepi. Dan pada saat itu, suara perempuan tadi muncul lagi. Dekat sangat. Kau dah sampai. Dia tersentak, tubuh membeku. Dia pusing perlahan ke belakang. Dan perempuan itu berdiri betul-betul di pintu, menutup jalan keluar. Kali ini, mata perempuan itu menangis darah. Senyuman yang sebelum ini muncul, hilang, diganti dengan wajah kosong, menakutkan, seakan-akan menembusi setiap sel dalam tubuh kawan aku. Dia menunjuk ke arah tubuh yang ditutup kain putih itu dan berbisik perlahan, tapi penuh tekanan, bangunkan aku. Kain putih itu tiba-tiba tertarik sedikit, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya sedang cuba bangun sendiri. Hati kawan aku berhenti sebentar, tangan menggigil tak terkawal, tubuhnya mahu lari, tapi pintu dah ditutup. Langkah dia beku,
Minda dia panik dan yang paling menakutkan, dia mula sedar sesuatu yang membuat darah dia beku ke kaki. Wajah perempuan tu sama dengan wajah yang ada di bawah kain putih itu. Dia menelan air liur, tak tahu nak buat apa. Setiap inci rumah tu terasa hidup. Udara malam pekat dengan bau bunga busuk dan tanah lembab. Angin malam bertiup di antara pokok dan celah-celah tingkap pecah seperti tangan gaib menyentuh kulit. Mata dia tak lepas dari kain putih itu. Tubuh di bawah kain tu masih bergerak sedikit demi sedikit. Dan kawan aku tahu satu perkara menakutkan. Malam itu masih belum berakhir. Kawan aku berdiri kaku di tengah rumah kayu itu. Nafas dia pendek-pendek, dada berdebar laju, tangan masih menggenggam helmet sambil mata tak lepas dari kain putih yang perlahan-lahan bergerak di depan dia. Suasana dalam rumah itu sunyi, tapi sunyi yang menekan, macam ada sesuatu yang menghisap udara dari paru-paru dia. Setiap bunyi yang keluar dari luar pun terasa jauh dari jangkauan. Hanya gema langkah-langkah dia sendiri yang terdengar, tapi bunyi itu terasa asing, tak selesa. Bunyi tangisan yang tadi menyayat hati tiba-tiba berhenti, diganti dengan bunyi lain. Bunyi yang lebih tajam. Kuku menggaru dari dalam kain putih itu. Krek, krek. Suara itu menusuk ke tulang belakang dia, membuat badan dia menggigil tanpa henti. Kawan aku undur setapak, tapi belakang dia, dinding. Tak ada jalan keluar, hanya rumah tua itu yang mengekangnya. Perempuan itu masih berdiri di pintu, diam, memandang. Tiada senyuman lagi, hanya mata kosong yang menempusi hati dia. Kau yang hantar aku. Suara perempuan itu perlahan, serak, tapi cukup untuk menggoncang jiwa. Tolong aku bangun. Kawan aku menggigil, kepala dia bergeleng perlahan. Tak, aku tak boleh, bisik dia. Suara nyaring dalam keheningan malam itu sendiri terasa kancil. Tapi tiba-tiba, kain putih itu bergerak sendiri. Terangkat perlahan, seolah-olah ada tangan dari dalam menolaknya ke atas. Dalam satu gerakan yang mengejutkan, tubuh di bawah kain itu bangun separuh duduk. Kawan aku menjerit kecil, hampir tersungkur ke belakang. Kain putih jatuh sedikit, cukup untuk menampakkan wajah yang selama ini tersembunyi. Wajah yang sama, perempuan yang berdiri di pintu, perempuan yang menumpang di belakang motor dia, semuanya sama. Tapi yang ini lebih pucat, lebih kosong, mata terbuka luas tapi tak berkedip. Tubuhnya bergerak perlahan, seolah-olah setiap inci dikawal oleh sesuatu yang tak manusiawi. Kepala dia menoleh perlahan, memandang tepat ke arah kawan aku. Mulut dia terbuka dan keluar satu suara serak, panjang, menusuk telinga. Kau lambat. Serentak dengan itu, lampu minyak dalam rumah tu padam. Gelap sepenuhnya. Kawan aku tak nampak apa-apa, hanya gelap pekat yang menelan pandangan dia. Hawa dingin menusuk ke tulang. Angin malam masuk melalui celah-celah tingkap pecah. Tapi dia boleh dengar sesuatu. Langkah kaki, lebih dari satu, mengelilingi dia. Cepat, mengitari badan dia dengan bunyi yang memekakkan telinga. Nafas dia tersekat, tubuh menegang. Tangan cuba melindungi diri, tapi kaki terasa terpaku di lantai. Tiba-tiba, ada tangan memegang kaki dia. Satu lagi pegang tangan dia, satu lagi di leher dia. Panik mula memuncap. Dia menjerit, cuba lepaskan diri. Tapi cengkaman itu terlalu kuat. Setiap usaha dia sia-sia. Hati dia seperti berhenti seketika. Dan dalam kegelapan itu, suara perempuan tadi berbisik di telinga dia. Suara itu lembut, tapi tajam, menusuk ke dalam minda dia. Sekarang, kau gantikan aku. Seketika kemudian, lampu menyala semula. Terang, sekejap, menyilaukan mata. Kawan aku jatuh terduduk, terengah-engah. Dada berdebar tak menentu. Rumah itu kosong. Tiada kain putih, tiada tubuh, tiada tangan yang memegang dia. Pintu terbuka luas. Angin malam masuk perlahan, seolah-olah rumah itu kembali normal, menipu semua yang berlaku tadi. Motor dia ada di luar, masih menunggu, seperti tak pernah hilang. Dia duduk termenung, tangan masih menggenggam helmet, jantung masih berdegup kencang. Angin malam menyapu wajah dia, tapi rasa menekan dalam dada tak hilang. Dia tahu sesuatu telah berlaku, sesuatu yang tak dapat dijelaskan, sesuatu yang tidak mahu dilepaskan begitu saja, sesuatu yang menumpang di belakang dia. Dan malam itu masih belum benar-benar selesai. Kawan aku terus lari keluar dari rumah kayu itu. Nafas dia tersekat-sekat, dada berdegup laju, kaki terasa berat. Tapi dia tahu dia perlu keluar dari sana secepat mungkin. Dengan tangan menggenggam handle motor, dia hidupkan enjin. Kali ini mudah saja. Tiada gangguan pelik, tiada suara seram, tiada bau bunga busuk yang menusuk hidung. Motor hidup lancar, lampu depan menyala terang, seperti tiada apa-apa yang pernah berlaku. Dia tak berani menoleh ke belakang, tidak sekali pun.
Setiap inci jalan dia tempuhi hanya satu tujuan difikirkan, keluar dari kawasan itu. Hati masih berdebar, tangan masih menggigil, tapi motor bergerak lancar di atas jalan kampung yang sunyi. Angin malam bertiup di wajah dia, tapi sejuk kali ini terasa normal, bukan menusuk ke tulang seperti sebelumnya. Selepas beberapa minit yang terasa seperti sejam, akhirnya dia jumpa jalan besar semula. Lampu jalan kembali normal, bunyi kenderaan lain terdengar dari jauh. Suara manusia mula kedengaran dan bau bunga busuk yang mengganggu tadi hilang sepenuhnya. Semuanya seperti biasa, seolah-olah apa yang dia lalui tadi hanyalah mimpi. Esok paginya, kawan aku masih tergamam. Dia cerita pada beberapa orang kampung yang dia kenali, berharap dapat penjelasan atau sekadar mengurangkan ketegangan dalam hati. Tapi muka mereka berubah. Senyap seketika. Semua mata memandang dia dengan ekspresi pelik, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Salah seorang daripada mereka, seorang lelaki tua, tarik nafas panjang dan bertanya perlahan dengan suara yang berat. "Kau nampak perempuan rambut panjang, baju basah?" Kawan aku terkejut, hampir menelan ludah. Dia angguk perlahan. "Ya, saya nampak dia," jawabnya, suara bergetar. Lelaki tua itu memandang jauh ke jalan kecil di hujung kampung, kemudian berbisik, "Itu mayat yang dijumpai semalam." Darah kawan aku seakan berhenti mengalir. Dia menelan ludah, rasa seluruh badan membeku. "Semalam?" Suara dia hampir tak keluar. "Ya, semalam. Malam tadi, jenazah dia memang diletakkan di rumah lama hujung jalan tu sementara tunggu keluarga datang," tambah lelaki tua itu, nada serius, mata merenung tajam seakan menilai kejujuran kawan aku. Kawan aku teringat segala yang berlaku malam tadi. Rumah kayu, pintu yang terbuka sendiri, kain putih, tubuh yang bergerak, semuanya nyata, bukan mimpi. Setiap detik terasa hidup dalam ingatan dia. Hati dia terasa berat dan satu ketakutan baru mula muncul. Ketakutan yang tidak hilang walaupun cahaya pagi menyinari jalan kampung. Tapi yang paling menakutkan, yang buat dia hampir tak boleh tidur sampai sekarang. Bila dia periksa motor pagi itu, ada kesan aneh di bahagian belakang tempat duduk. Kesan cap jari, tanah bercampur basah. Seolah-olah ada sesuatu yang duduk di situ semalaman, menunggu dia. Sejak malam itu, setiap kali dia bawa motor seorang diri, kadang-kadang cermin sisi sebelah kiri dia retak sendiri. Retakan itu tak besar, tapi cukup jelas. Dan bila dia pandang lama-lama ke retakan itu, dia selalu nampak satu bayang. Duduk diam di belakang dia. Bayang yang sama dengan perempuan yang menumpang dia malam itu. Duduk diam, memerhati, menunggu. Setiap kali dia pandang ke cermin sisi, jantung dia terus berdegup kencang. Bau bunga busuk kadang-kadang kembali, meskipun motor bergerak di jalan biasa siang hari. Hati dia tahu, sesuatu masih menumpang di belakang. Sesuatu yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh dilihat oleh orang lain, tapi sentiasa ada. Dan yang paling menakutkan, perjalanan malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap kali motor bergerak di jalan sunyi, bayang itu ada di sana. Duduk diam, menunggu masa untuk kembali, menunggu masa bila dia seorang saja. Dan kawan aku tahu, walau dia lari, walau hari menjelma, malam itu akan selalu mengejar dia. Diam, sunyi, menunggu giliran untuk muncul semula.